Man, Assalamualaikum. Salah. Jemput masuk. Selamat Raya. Weh, kau. Jemput. Susah-susah pun buat open house kan kau. Aku masuk Agak-agak kau masuk sini. Ni kan pintu belakang. Masuk ke pintu depan lah. Masuk je. Cantik rumah kau, siap ada pokok-pokok semua. Ni bukan pokok. Habis? Ni rak kasut. Aku UK Aku rasa 11. kau UK 11. Nah. Ambil kasut ni. Man, tu UK 9 man. UK 11 belakang sikit. Man, kau tak nak kerja ke man? Orang susah macam aku boleh kerja. Boleh man. Orang susah lah kena kerja supaya tak susah man. Aku nak ubah juga kehidupan aku Lan. Kalau macam tu aku bawa kau pergi SG Academy dekat TVET tu. Okay, jom man, aku bawa kau. Kejap lah. Asal? Keluar rumah pakai kasut dulu. Inilah SG Academy, tempat belajar tu man. Oh, ni yang dikatakan tempat belajar Yelah. Kau dulu belajar kat mana? Aku dulu belajar dengan haiwan. Cara makan, cara jalan. Tak apalah man, jom kita masuk tu man. Man, kau minat belajar bidang apa man? Kat sini ada mekatronik, teknologi. Kau boleh belajar pasal mesin, robotik. Mesin boleh buat duit ni. Bukan mesin tu man. Sini kau boleh belajar IT computer system man. Kau boleh belajar repair. Boleh aku repair telefon aku ni. Ni dah rosak ni. Apa yang rosak man? TikTok tak boleh on lah. Kau try IG boleh tak? Sekejap. IG boleh. Kau nak belajar kulineri pun boleh man. Tengok macam diorang man. Kak, ni masak apa ni? Inti latih untuk buat kari pap. Oh ya ke? Ada lebih tak? Man, tak payah man. Nak ke? Man, kalau kau tak minat semua ni pun man, EV otomotif pun ada man. Aku SPM pun gagal kan. Kau SPM gagal ke SPM tak ada ke, semua boleh man. Boleh ke sini? Nak atau tak nak je. Allowance diorang semua, diorang bagi sampai RM800 man. 1 Mei ni SG Academy ni dia ada buat open day. So kau standby lah, bag semua kau ada kan? Ada. Kau ada bag Ada. dah. Ni bag. Apa semua? Bukan man, bag untuk pergi belajar man. Kau pakai bag aku je man. Nah. Man, apa kelapa ni? Untuk apa? Botol air. Ni untuk apa pula man? Ni. Ni pensel untuk tulis-tulis. Man, ni arang man. Kau ni orang susah, bukan orang zaman batu.